Suara Us, welcome to Usul. Suara Us, welcome to Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Hauso. Yang mana-mana baru sampai, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Jangan lupa tekan bell notification tu sekali, supaya nanti kalau aku ada keluarkan video baru, maknanya dah terkeluar di atas notification korang itu. Yang mana-mana belum masuk grup Telegram aku, dipersilakan masuk. Link aku ada sediakan kat bawah. Tekan sahaja geng. Tak perlu buat apa-apa, hanya tekan sahaja. Kemudiannya kalau berminat dengan baju Finn Balor ni pun boleh tekan link dekat bio. Dan kalau berminat nak beli tali pinggang tu dan juga topi CM Punk ini, korang boleh pergi dekat link kat bawah tu juga. Dekat Facebook Kedai Gusti, dan juga ada Shopee. Link Shopee tu korang pergi sahaja, and then korang boleh check it out dekat situ, and then korang boleh PM admin untuk Kedai Gusti dan dapatkan tali pinggang korang. Harga serendah RM280 saja. Sangat-sangat murah. Okay? So kalau berminat, korang boleh pergi dekat link-link yang aku sediakan. Dan aku ada tag juga dekat link Shopee. And berminat dengan mic ni pun aku ada letak link kat situ. Korang boleh check it out. Cuci mata korang. Alright, jom, tanpa kita melengahkan masa lagi, mari kita review SmackDown semalam. SmackDown dibuka dengan kita dapat tengok Jey Uso memberi amaran keras kepada Cody Rhodes, yang di mana dia akan menang King of the Ring dan akan mencabar Cody Rhodes di SummerSlam nanti. Wah, tinggi cita-citanya si Jey Uso ni. So kalau dia menang, bolehlah dia dapat World Champion dan membawa ke Bloodline, dan boleh flag lah dua-dua ada World Champion, dan mungkin Jacob akan acknowledge dia jugalah sebab dia dah World Champion kan. Alright, lepas tu first match kita ada first round untuk Queen of the Ring Tournament. Kita ada Charlotte Flair, kita ada Sol Ruka, Lyra Valkyria dan juga Jade Cargill. What a match. Best gila, pacing laju. Mula-mula agak slow, tapi hujung-hujung tu diorang start spam finisher diorang memang gila. Dan penghujung tu kita dapat tengok yang Charlotte Flair membuat dia punya submission dia lah dekat Lyra Valkyria, and Lyra Valkyria pun tak boleh nak buat apa. Jade Cargill dan juga Soruka pun dah tak boleh nak buat apa. Lyra Valkyria tap out, and then Charlotte Flair menang, dan dia akan bertemu dengan Liv Morgan minggu depan. So lepas tu kita dapat tengok yang segmen Black Monroe masih lagi dekat kata video package saja, belum muncul in real life. Dan sekarang ini dia ingin mencabar Charlotte Flair pula kan. Dia kata sekarang ni dia memilih Charlotte Flair, tak tahulah dia memilih apa. Lepas tu dia sembang lah sikit biodata si Charlotte Flair ni. Dah macam Wan Daud dah aku tengok dia. Lepas tu kita ada match di antara Brie Bella dan juga Paige versus Fatal Influence untuk WWE Women Tag Team Champion. Match okey-okey saja, biasa-biasa saja. Match ini diganggu gugat oleh Jessie Jane. Lepas tu Jessie Jane pun dihalau keluar oleh referee. And then disebabkan tengah orang kata chaos, referee halau Jessie Jane itu, Fallon Henley dah pin dah si Paige. Lepas tu ref tak nampak kan. Apa lagi, Brie Bella kasih ejas sikit, Paige pula pin Fallon Henley. Ref pusing, 1, 2, 3, menang lah, and retain lah Brie Bella dan juga Paige ini. Nampak muka si Jessie Jane tu agak marah. Padan muka kau, siapa suruh kacau. Lepas tu kita dapat tengok segmen Danhausen, yang di mana The Miz dah macam tak betul dah. Minggu lepas dia kena current, and then minggu ni si Kit Wilson tu pula nak mempertahankan si The Miz lah kan. Dia pula kena current. Dua-dua dah short dah. Tantah minggu depan si The Miz dan juga Kit Wilson ni dah jadi orang suruhan si Danhausen ni. Boleh jadi juga kan. Alright, lepas tu kita ada match Rey Fenix versus Axiom untuk Triple R Cruiserweight Champion. What a match. Best gila match ni. Pacing laju gila daripada first mula match sampai ke hujung-hujung. And then hujung tu dapat tengok Rey Fenix buat animal flying kick ke apa tu. Smart gila, dia buat gila. Dia letak kaki dia dekat penjuru ring tu, dia libas dia dekat muka Axiom. Apa lagi, 2 kali dia buat. Lepas tu dia buat Mexican Buster pin, 1, 2, 3, menang lah, retain lah si Rey Fenix tu. At least Rey Fenix adalah something nak buat dekat SmackDown tu kan. Lepas tahun lepas dia debut tak ada apa-apa hala tuju untuk Rey Fenix ni, and then akhirnya ke Triple R, and then dia dapatlah something dekat Triple R tu, which is Triple A Cruiserweight tu lah. Dan kita dapat tengok dia mempertahankan title tu di SmackDown. Aku harap diorang dapat teruskan lagi lah.
supaya Rey Fenix ni dapat orang kata pegang lama sikit lah Cruiserweight Champion tu. At least ada something lah yang dia akan buat. Lepas tu kita ada segmen Sami Zayn dan juga Cody Rhodes dekat atas pentas. Tapi sebelum tu kita dapat tengok yang Nick Aldis dan juga Gunther ada segmen yang di mana kita tahu minggu lepas Nick Aldis ada bagi tahu Cody yang minggu ini Gunther akan memberitahu stipulation dia untuk match diorang minggu depan. Aku tak tahu kenapa diorang buat minggu depan, kenapa tak buat dekat Night of Champion. Sebab Night of Champion pun lagi berapa minggu je set up lah untuk Night of Champion kan. Mungkin ada something yang nak di set up dekat Saturday dekat Clash Night of Champion nanti. Apa dia? Kejap lagi kita sembang. So Gunther dah beritahu yang dia nak ada special referee, dan referee itu dia yang akan pilih. Dia tak percaya dengan tindakan Nick Aldis tu. Dia tak percaya orang-orang Nick Aldis. Dan Nick Aldis pun cakap okay. So siapa? Dia kata nantilah. Nanti dia fikir dulu katanya. Lepas tu teruslah segmen Cody dan juga Sami Zayn ini. Kita dapat tengok yang Cody Rhodes agak bukan kurang hajar lah, agak meninggi diri, yang dia kata dekat Sami Zayn, kau dah takkan dapat cabar lagi untuk World Champion inilah apa semua. Kemudiannya naik amarah si Sami Zayn tu, dia terus menampar Cody Rhodes. Lepas dia tampar Cody Rhodes, baru dia dapat kesedaran. Dia minta maaf dekat Cody Rhodes. Kita minta maaf lah Cody, aku tak dapat kawal diri aku. Anxiety merasuki diri aku. Dia mengawal minda aku tertampar kau lah. Minta maaf Cody Rhodes. Cody Rhodes tak kasih chance. Cody Rhodes kasih tampar sekali. Dah bergaduh dua-dua kat atas tu. Elok. Elok dua-dua tu. Dan kemudiannya lepas je segmen tu, kita dapat tengok yang Gunther telah memberitahu Nick Aldis yang di mana Sami Zayn akan menjadi special referee untuk match diorang minggu depan. Aku tak sabar sebenarnya nak tengok match ini macam mana. Nak tengok chaos di atas gelanggang itu dengan Cody yang ada beef dengan Sami Zayn lagi. So aku rasa diorang boleh set up triple threat lah kan. Tiba-tiba nak menangnya Cody Rhodes, lepas tu Sami Zayn tak nak pin ke apa ke kan. Lepas tu mungkin Gunther buat sleeper hold tu. Lepas tu Cody dah terbaring, tak berdaya, Sami Zayn biarkan ke kan. So mungkin ada momen-momen yang macam tu yang aku mengharapkan dekat SmackDown minggu depan. Dan confirm match tu pun dah di-officialkan, poster pun dah keluar. Sama-samalah kita tunggu minggu depan punya SmackDown. Tapi itulah kenapa diorang buat dekat SmackDown, kenapa tak buat dekat Night of Champion? Aku rasa lagi better. Mungkin aku rasa akan jadi triple threat. Maybe lah dekat di Night of Champion nanti untuk WWE Undisputed tu. Mungkin aku tak kata betul. Mana tahu Sami Zayn buat tai ke kan. Lepas tu kita dapat tengok segmen Solo Sikoa dan juga Jacob Fatu. Jacob Fatu kata pulanglah, marilah pulang ke tempat asalmu Jacob Fatu. Solo Sikoa tak nak. Solo Sikoa tetap dengan diri dia. Dia tak nak bernaung di bawah Roman Reigns. Dulu kau sibuk duduk bawah Roman Reigns. Sekarang ni kau tak nak pula Solo Sikoa milih bulu. Lepas tu kita ada segmen Trick William yang di mana dia naik dengan Yiliati. Kemudiannya Ricky Sane dan juga Carmelo pun datang interrupt dan bergaduh, gumpal dekat atas tu. Dan sebenarnya diorang nak set up dua-dua orang tu dah hargakan United States Champion tu. Lepas tu keluarlah yang di mana minggu depan ada match Ricky Sane versus Carmelo. Siapa yang menang akan menjadi one contender untuk United States Champion, dan diorang akan berlawan dengan Trick William di Night of Champion 27 hari bulan nanti. So korang rasa siapa? Korang boleh komen dekat bawah. So sengit sekarang ni Trick William dengan Melo ni. Dua-dua menang. Sebelum ni dia pernah lawan, sekarang ni satu sama. So kiranya siapa menang minggu depan dekat SmackDown tu kira best of 3 lah. Siapa yang menang kan, sama ada Carmelo ataupun Ricky Sane. Dan sebenarnya aku nakkan triple threat tu sebenarnya. Tadi dah triple threat, ni pun nak triple threat. Tapi aku lagi suka triple threat. Sebab nampak masa diorang bergumpal macam, seronok ni tengok triple threat ni kan. Tapi aku mengharapkan Ricky Sane menang lah. Sebab kita dah tengok dah Melo lawan dengan Trick William ni dah beberapa kali sebelum ni. So aku tak sabar nak tengok sekiranya kalau Ricky Sane menang lawan Melo, and then Ricky Sane akan berjumpa dengan orang kata si Trick William lah dekat Saturday, dekat Night of Champion nanti. Orang kata berulang lah sejarah NXT tu. Lepas tu kita ada match, tag team match antara Tiffany Chelsea Green versus B-Fab dan juga Michin. So match ni berlaku dekat belakang lah. Si B-Fab dengan Michin nak bantai Tiffany Stratton.
Chelsea Green tu menolong lah, bagus Chelsea ni kan, walaupun tak pergi ke Champions League, dia suka tolong kawan-kawan, bagus Chelsea. Dan match ini berakhir dengan BFAB dan juga Michin menang selepas Chelsea Green nak tap Tiffany Stratton kakinya kena tarik dengan Jade Cargill interrupt lah match ini, and then BFAB buat finisher dekat si Chelsea Green, kemudiannya Michin buat style clash dekat Chelsea Green, pin, settle, menang lah mat. Kemudiannya kita dapat tengok yang Tiffany Stratton dibantai cukup-cukup oleh Jade Cargill. Nampak macam Jade Cargill nak push untuk United States Champion pula. Bagi aku okey sebenarnya. Dah cukup kot Jade Cargill push untuk WWE Women Champion tu. Kasih chance orang lain pergi push, Jade Cargill boleh push untuk United States Champion. Bagi aku deserve juga. Tapi itulah, dulu oponennya untuk WWE Women Champion Tiffany Stratton. Ini pun United States pun Tiffany Stratton. Kalau dia menang pun dah jadi macam orang kata recycle storyline lah macam tu. Dan kemudiannya kita dapat tengok segmen Giulia dan juga Kiana James, yang di mana makin tegang antara Kiana James dan juga Giulia. Kiana James kata Giulia takkan ke mana-mana tanpa aku. Dah lah tak boleh cakap Inggeris katanya. Giulia datang, bergaduh lah diorang berdua tu, bergaduh mulut. So aku rasa minggu depan dekat SmackDown mungkin mereka akan ada match, ataupun diorang nak set up dekat Night of Champion. Tapi itulah, dan nama Night of Champion takkanlah ada match yang kosong kan, mesti ada match champion. Aku rasa mungkin dia akan set up dekat minggu depan lah SmackDown kan, Giulia versus si Kiana James ini. Lepas tu kita ada segmen Cody Rhodes, Nick Aldis dan juga Sami Zayn. Cody Rhodes menolak sebenarnya stipulation tu, yang di mana Sami Zayn akan jadi referee guest, tapi Nick Aldis tak boleh nak buat apa. Dan Sami Zayn pun datang, Sami Zayn pun cakap good luck aje lah, dan senyum, and then the blah macam tu. Makin panas beef antara Cody Rhodes dan juga Sami Zayn ini. Tu aku cakap mungkin akan ada something yang berlaku dekat Night of Champion nanti. Mungkin diorang nak set up triple threat, maybe. Aku rasa Sami Zayn akan berniat jahat dekat SmackDown minggu depan. And then last sekali, main event untuk first round, last match ni kira last match lah, sebelum ke next round nanti, antara Jey Uso, kita ada LA Knight, lepas tu Finn Balor dan juga Roy Keys. Semua solid. Aku punya prediction, aku harapkan Finn Balor akan pergi ataupun Roy Keys. Tapi wow, what a surprise. Okay, kita sembang sikit pasal match. Okay, best. Dapat tengok yang diorang bertiga, Jay, Finn dan juga LA Knight ni bekerjasama buat shield bomb. Dia buat dekat si Roy Keys tu sampai pecah table announcer, tapi masih lagi bergagah. Roy Keys tu bangun naik atas, and then dapat tengok moment Finn Balor buat Coupe de Grace tu. And then tak dapat juga moment dia dapat pin. And then hujung-hujung tu, moment tu LA Knight dia dah nak buat BFT apa semua, kena spine buster daripada Roy Keys nak menang. Tiba-tiba di penghujung kiri Jey Uso membuat frog splash. Buat frog splash sahaja mat. Lepas tu LA Knight dan juga si Roy Keys dah tak boleh nak bangun. Ref pin 1, 2, 3. Menang pula si Jey Uso. Alamak mat, menang pula. Dan minggu depan dia akan berjumpa dengan Jebon Evans. Nampak gayanya macam menang lah si Jey Uso tu. Mungkin Jey Uso akan pergi ke final King of the Ring, sama ada jumpa Dominic ataupun jumpa Obah Fahmi. So aku rasa sekarang ni King of the Ring tak dapat nak predict siapa yang boleh pergi ke final. Aku rasa minggu depan Obah dengan Dominic pun mungkin Dominic boleh menang, kalau Brock Lesnar kacau lah kan. Tapi aku rasa macam ada bau-bau Brock Lesnar akan kacau match tu dan Dominic menang. Aku tak tahu kenapa Dominic akan, aku rasa di sudut jauh hati aku, Dominic akan jadi King of the Ring untuk tahun ini. Apa pandangan korang? Boleh komen dekat bawah. Itu je apa yang berlaku di SmackDown semalam. Aku pun tak ada nak sembang apa banyak sangat. Mungkin kita tunggu je apa yang berlaku di Raw minggu depan. Aku tak sabar nak tengok Dominic lawan dengan Obah Fahmi. Sebesar manakah kepala Dominic itu bila lawan dengan Obah Fahmi. So okay, itu je kita punya video untuk hari ini. Video review SmackDown. Kita jumpa minggu depan. Yang belum subscribe, kasih subscribe. Yang belum follow ke TikTok aku, boleh follow. Nak beli baju ni, korang boleh pergi kat link. Semua yang korang nak beli ada dekat bawah, title ni dan juga mic ni. Alright, kita jumpa lagi. 4 huruf, 1 perkataan. Yup, Assalamualaikum. Camera on, bell rings, welcome to the scene. Body slam, stories
on your mobile screen. Big pop moment, feel it through the phone. King of content in a danger zone.